Hai bersama dengan Azman Movie. Azman Movie terjumpa misi padi lekat. Dengar kata dah banyak hari dah lekat, mungkin dah sebulan lebih dah kot. Lepas kita try pergi tengok dekat tengok. Tetap dia nak kena jalan jauh sikit lah. Ha ni tempat misi padi lekat. Dengar kata dah sebulan lebih kot. Saya pun duk tengok juga live ataupun siaran langsung daripada orang lain. Terjumpa juga lah ronda pergi ronda mai, terjumpa juga misi padi lekat. Pada lekat dia sengit, mungkin dia tepi batas kot. Tapi kita cuba try pergi tengok, bagi dekat tengok. Dia tak boleh main dengan motor, jadi kena jalan kaki manual lah. Dalam lebih kurang dalam 200 meter lah daripada tempat parking motor. Ok, tengok behu dia lekat. Siapa dia lekat apa ni? Dengar kata dah banyak kali dah lekat. Cuba kita try tengok. Dengar kata dah lama dah lekat. Cuba kita try tengok. Ada lekat. Siapa dia lekat? Behu pun lekat. Okay, kalau kita tengok daripada sini, behu pun lekat lah. Ha, behu pun lekat, si padi pun lekat. Kesian jugalah. Ha, behu pun lekat, si padi pun lekat. Dia mencabar juga ni. Si padi pun lekat, behu pun lekat. Mungkin dia lekat tepi batas kot. Dia lekat tepi batas. Tak apa, kita try pergi tengok bagi dekat tengok. Ok, kita try pergi tengok bagi dekat sikit lah. Kalau tengok je rasa tak puas kan. Macam penonton juga, masa tengok je rasa macam tak puas kan. Jadi kita pergi tengok dekat sikit. Macam padi lekat, behu pun lekat. Ke atas batas ni kita tengok padi pun tumbuh tau. Dia mudah senang tumbuh padi ni. Ha, kalau padi tu dia terjatuh, tertumpah ke apa, ha, tengok dia boleh tumbuh atas batas. Dia mudah tumbuh padi ni. Kau nak jaga tu. Oh, dia dalam ni. Dalam tak? Okay, batas pun tak nampak apa batas dah ni. Mungkin nanti nak kena buat lain. Tapi tak apalah, mungkin nanti mereka repair kan. Jadi kita tengok dulu. Okay, tak nampak apa batas dah ni. Batas dia mungkin dah putih. Tak ni mungkin dalam. Tak ni mungkin dalam ni. Okay, kita tengok. Dia lekat tepi batas. Behu pun lekat ni, tengok behu pun lekat. Behu pun lekat. Mencabar juga ni. Ok, behu pun lekat. Bisi padi pun lekat. Dengar kata dah lama dah lekat ni. Lepas kita try pergi beluk belah ni pula. Tengok mesin padi lekat. Dia lekat tepi batas kot. Dia sengit sebelah. Dia lekat belah ni. Dia lekat belah. Dia macam naik atas batas sebelah. Lepas tu dia lekat belah belah ban, sebelah jalan, sebelah tanah sebelah sini. Mesin padi dia lekat sebelah je lah. Dia sengit sebelah. Dia macam panjat batas sebelah. Okay, lepas tu dia belah sebelah lagi, dia macam dia sengit sebelah. Jadi bendera Malaysia apa dah ni? Bendera Malaysia ni Pamayak. Tu enjin Pamayak kan. Dia pun mungkin nak Pamayak. Behu pun lekat tengok. Behu pun lekat. Tengok behu pun lekat. Ni behu pun lekat. Super case 580G kot. 580 K kah, Super G kah. Behu pun lekat. Agak mencabar lah sini. Behu mungkin nak tolong korek-korek kot, tapi dia pun lekat. Jadi tak boleh nak buat apa juga. Dia pun lekat mencabar je ni. Ya,
Saya depan tak nampak dah. Dari depan tak nampak dah. Dari belakang nampak sengit sebelah juga. Dia jadi macam mesin padi juga. Ada dekat sebelah. Sebelah lagi saya terangkat. Dengar kata dah lama. Jadi saya pun baru dapat berita. Saya biasalah lambat sikit. Lambat pun kadang-kadang dapat jugalah berita-berita macam ni kan. Sebab dia dah lama. Tak tahu nak buat macam mana. Tengok benda ni pun agak mencabar lah. Sebab batas yang belah sini dah tak nampak batas dah. Yang saya lalu ikut main tadi tak nampak batas dah. Okay. Lepas kita try duduk belah ni pula. Ok, kalau kita tengok kat sini dia ayak banyak. Tak nampak track, tak nampak dah. Tangga tu sengkira sama parah dengan seluk kelebuk ni. Ok, dari belakang nampak sikit lagi lah. Macam tu polis speed mungkin dia dah ni, dia dah tenggelam sekali dengan ayak. Rasa mungkin dah tenggelam tu. Jadi kalau rantai pusing dia termasuk sekali dengan ayak kan. Dia akan berpusing sekali dengan ayak. Ok, dia ada kabin macam ni. Tapi tengok dia punya sengit dia tu, sengit banyak jugalah. Ok, dia juga ada bendera Kedah tu. Bendera Kedah. Ok, sebab dia ni 8060. Ada stiker transformer. Mesin padi ni steel kot. Tengok dia punya exhaust cantik tak? Titanium lah. Besi kan. Pandai juga. Ataupun steel juga. Aksesori kan. Aksesori dia punya exhaust cantik je lawa juga. Tapi dalam mesin padi tak tahu ada ke tak ada padi. Mungkin tak ada padi kot. Mungkin dah buang lah. Ni the view daripada sini. Belah yang sebelah lekat ni. Dia punya track tak nampak dah. Ok, dia punya track tak nampak dah. Dalam ni saya duduk pun sampai parah pohon. Ya, sampai parah pohon. Dia dalam tang ni. Tenggelam. Tenggelam ni. Dia dalam sikit lah tang ni. Tang tu lagi dalam lah. Dia jadi macam kubang dalam. Track tak nampak dah. Ok, lagi kita try pusing kot ni pula. Tengok BO pula lah. Tengok BO pula. Ok, kalau kita tengok tang ni memang mesin padi ni dia sengit sebelah. Tang ni pun ada celok kot ni. Dia ada rantai kan. Mungkin dia pernah celok nak gantung apa-apa kan. Tang ni dia memang sengit sebelah lah. Mungkin dia sengit berapa darjah. Tengok dia sengit sebelah. Mungkin rasa macam nak terbalik pun dah. Tapi tak terbalik lah. Sebab dia takkan terbalik punya. Sebab dia tanah seluk kelebuk ni dia sangkut kan. Bawah tu dia takkan terbalik. Dia dah hisap kita punya besi tu kan. Jadi situ dia jadi sengit mungkin dalam kot. Okay, backhoe kita tengok dia sengit juga. Sengit belah kiri ni. Backhoe pun lekat, mesin padi pun lekat. Okay, banyak lah. Banyak benda lah ada kat sini. Macam cangkui, skop. Tu tayar motor kan. Sebab dia pun mungkin nak letak kayu ke apa. Dia cuba tarik kot ni. Tapi tak naik juga nak macam mana kan. Dan ni memang sengit. Nampak betul. Ni batas ni. Okay, ni nampak batas kan. Ni nampak batas. Okay. Lepas tu dia sengit lah. Tengok sengit kan. Sengit sebelah. Tak tahu lah bila nak naik. Jadi kalau hampa nak tengok, hampa boleh tengok live ataupun siaran langsung yang ada lah di media sosial yang ada. Saya cuma dapat berita. Okay, jadi saya main lah ke kawasan kejadian mesin padi lekat dan juga backhoe lekat. Okay, kita tengok pick up backhoe tengok. Tak tahu lah dalam ke tak dalam. Dia memang sengit lah sini. Nampak atas batas ni memang betul nampak sengit. Tapi kalau dari jauh pun nampak sengit dah lah. Nampak sengit dah. Tu backhoe tu. Backhoe pun tenggelam petak sebelah. Mesin padi tenggelam petak sebelah. Dia jadi sebelah lekat. Dia jadi macam berjangkit lah lekat. Okay. Tak tahu lah macam mana dia pernah buat naik kan. Sebab mungkin saya dapat maklumat ataupun dapat info mungkin dah lama lekat. Mesin padi lekat. Jadi tak tahu lah nak tarik macam mana. Boleh tengok lah. Boleh cari di media sosial ataupun live ataupun siaran langsung yang ada. Saya cuma main tengok mesin padi lekat dan juga backhoe lekat di lokasi kejadian mesin padi lekat ni. Okey, kalau kita tengok daripada belakang pun dia punya exhaust tayar tu sengit. Sengit sikit lah. Dia sengit sikit. Sengit sikit ke sengit banyak? Tapi rasa sengit banyak kalah kan. Sebab dia nak jatuh lubang belah sini. Mungkin sini dah jadi kubang lubang lah.
Dia punya pungkok setia tau. Lambat sikit nak berkarat. Saya pelencun dah lekat. Tersilap terjun kubang dalam. Jadi habis rasa kelebok. Okay. Penat juga kelebok. Tantu dalam tadi. Tantu dalam di tepi batas tu. Kita tengok ayak macam tak dalam. Terjun-terjun dalam. Penat ke lah. Bayangkan kalau kita terjun tantu, lagi dalam lagi penat. Dia isak kita punya riang ataupun kita punya tenaga lah situ. Situ beho dekat tapak beho rasa tak berani pergi lah. Mungkin dalam lagi lah. Tak apa, kita pergi setakat ni je dulu. Beho pun mungkin dalam sebab dia punya jack ataupun punya tapak tekan tu pun tak nampak dah. Dia punya tayar nampak sikit lah. Dia punya tayar belakang, depan tak nampak dah. Pasal dalam juga tu. Sebab beho kan tinggi daripada paha bawah sampai ke peratan kau dia, tempat pijak kaki lepas tu kan. Lepas tu sampai nak dekat sama lantai tempat pijak driver tu. So, saya dah naik ke batas dah ni. Saya dah mandi sungai sikit. Sebab tak boleh nak terokor keliling lah. Sebab saya pun petang-petang power korang. Jadi boleh tengok separuh je lah. Nak pergi pusing ke backhoe tu tak lepas dah. Sebab dia dalam. Kita pijak dia dalam lagi. Dia macam tarik kita punya tenaga ataupun riang ataupun kita punya semangat. Tenaga dalam. Oh, padah. Kesian ada yang mana duduk tengah tarik tu kan. Yang mana duduk berajar mesti lagi letih. Dah buat proses-proses untuk selamatkan si padi dengan backhoe. Tiba-tiba tak naik lagi lah. Mereka lagi letih. Sebab mereka dah cuba. Kita walaupun yang dah buat video, kalau boleh nak terokor lebih dekat, lebih nampak lah dia punya kejadian dalam ke tak dalam. Memang dalam. Saya pun separuh dada jugalah. Sebab ada kubang-kubang yang lagi dalam depan itu. Memang dalam. Tak lah. Tak mau. Cukuplah untuk ni. Kalau ada berkesempatan, saya boleh main buat video waktu dia duduk tarik lah. Tapi rasanya dah kot. Sebab banyak lagi berita-berita aksi-aksi menarik. Okay, teruskan menonton bersama dengan Azbawi. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.